today kita ada projek baru. So projek ni motor EHIM. So motor EHIM dia KTM. So kita akan make up dia lawa-lawa lah. So motor-motor lain semua dah lawa. So motor dia je belum lawa. So jom kita try. Tengok boleh tak KTM Duke 22 KTM Duke 200 boleh lawa ke tak lawa. Ni motor dia. So jom dia buat tengok lawa ke tak lawa. So sekarang saya rasa nak buka cover set. So kita akan spray hitam full black. Tayar pun dah beli, exhaust pun dah beli, and then apa lagi ya? Dia punya echo pun buang. So motor akan jadi hitam, rim pun hitam. And then sekarang saya rasa nak buka cover set dulu lah. Cover set, gosok, spray, and then pasang balik. Rasa ada sikit meter pun dah barai. Meter dah beli lah, nak buat wiring lagi. So jom tengok motor kita buat lawa daripada motor-motor lain nak. Masa motor ni buruk sikit, so kita nak make up lawa sikit. Okay, jom buka cover set dulu. Okay, so cover set dah buka. Semua dah buka cover set. And then kita nak spray. So dah buka. Ni cover set dia sikit So saya nanti rasa nak gosok dulu. Gosok and then kita spray warna hitam. Hitam kilat. Kena rim-rim sekali nanti kena buka juga. So sekarang saya rasa gosok and then spray satu layer, dua layer, dan kita spray clear. So motor dah barai. So kita dah cat tank cover dengan cover set dia. So sekarang nak terpasang balik. So, kita cat warna hitam lah. Tak cantik tapi okey lah, daripada warna orange. Dan nak buat wiring untuk meter cover depan. So sini dah pasang silat hitam. So tema dia warna hitam. Exhaust pun dah buang. Dah buat straight pipe. Exhaust dia kena keluar satu arm tadi. Saya ingat senang tapi susah untuk buang stock muffler dia. So dah straight pipe, muffler. Nanti kena adjust sikit. Then next kena tukar tayar, pasang balik. So sekarang kita nak pasang balik ada lagi yang apa tu? Yang cat ada kat sini. Kat luar perlu ambil. Ni ada lagi satu. And then that one. Dan ada kat sini lagi. There, 3 barang lagi. So kita kena ambil cat, pasang balik. So satu-satu lah pasang balik sekarang. So, ni untuk belakang buang ekor. Ekor dia panjang. Ni buat dia ekor pendek. KTM fiber modify ni. So, kita pasang dulu. One by one kita pasang. Okay, pasang dulu je Okay guys, cover set semua dah pasang. Okay kak? Okay tak? Cantik ke tak cantik? Warna hitam ni. Hitam kilat. Semua magat semua dah siap. Cuma kena beli stiker Duke balik. Nampak lawa. Semua dah hitam. Cuma kita nak buat modify meter. And then tukar tayar, spray rim dengan tayar semua dulu. Ni meter kita modify pasal Duke-nya dekat 1,000. So angkat yang universal meter. Kita modify masuk kat sini macam ni. So wiring dah sikit dah buat. And then sekarang tukar tayar pun dah ada. So tukar tayar and then kita spray rim warna orange kan. So kita nak hitamkan. Macam mana guys? Okey tak color? Lawa? Komen sikit. Komen. Okey ke tak okey? Duke. Lalu buat macam tu motor-motor besar kan. Sekarang buat Duke pula. Okey tak? Okey, rim pun dah buka. So kita samurai spray hitam ni lah. Spray. Dah lap bersih lah. So kita spray. Okay. Kita saya selalu suka pusing dan spray. Okay. Satu layer dulu. Rim dia keluar. Putih. Satu layer. Dan sini side. Pusing. Okay, dan ke dalam lah. Pusing lagi. Spray.
Right. And sini side pusing lagi. So saya suka dia pusing-pusing, spray satu layer. So slow. Okay, so pertama tunggu kering, next, then clear. So saya spray dulu jap. Okay, so ni dah 2 layer dah. So nampak dia kilat hitam. So tunggu dia kering ke sikit, and then kita clearkan sikit. Taruh 1 layer 2 layer clear, and then kita pasang tayar, pasang kat motor kat sana. So tayar pakai Corsa 165 and 120 untuk depan. Okay, motor kilat-kilat, limpung kilat, kena cuci sikit, and then meter wiring. Lepas tu dah siap. So tunggu dia kering, and then nanti kita spray clear pula. So rasa next tayar semua dah pasang. So tunggu dia kering jap. Okay, clear pun dah settle. Kilat lah. So sini tak pasang tayar, so tak payah spray lah. So nampak dia kilat sikit, rim depan, rim belakang. So lepas ni dah kering, pasang layar, then pasang balik. So tunggu jap, lepas jap, tunggu dia kering jap, and then kita pasang. Okay guys, motor dah siap dah. Lawa tak lawa. So rim dah taruh, cover set semua, exhaust pun dah taruh. Lepas tu rim belakang, tayar dah gemuk besar. Potong ekor, seat dia belum buat dengan meter. So meter esok baru sampai. So motor dah lawa dah. So dah style kan. Lawa tak lawa guys. So macam mana? Okay tak? So korang komen motor ni lawa. Saya rasa kalau boleh beli lagi aksesori banyak sikit, lampu ke lain-lain barang lah. So saya rasa okey lah ni untuk motor Ihin kan. Nanti mungkin dia akan upgrade lampu-lampu, mana tengok kan lawan. So okay guys, so jumpa untuk next content. Bye bye.